Tuan-tuan, disiplin dalam parti bukan isu salah laku, tetapi untuk mencipta ketakutan. Di sinilah lembaga disiplin muncul sebagai alat, bukan institusi yang dihormati. Apabila Hamzah dikenakan notis lembaga disiplin, mesej sebenar bukan kepada Hamzah semata-mata. Mesejnya kepada semua pimpinan lain. Mesejnya jelas, jika Hamzah boleh dikenakan tindakan, kamu yang lain lebih mudah. Ini bukan pembersihan. Ini pengukuhan kuasa Muhyiddin melalui ketakutan. Ini bukan kerja pemimpin hebat. Ini kerja pemimpin yang sudah panik. Masalahnya, politik berasaskan ketakutan tidak melahirkan kesetiaan. Ia hanya melahirkan kepura-puraan. Dan kepura-puraan akan runtuh apabila krisis sebenar tiba. Perkara yang paling ditakuti Muhyiddin ialah menjadi tidak relevan tanpa ditumbangkan. Ketakutan paling besar Muhyiddin bukanlah kalah pemilihan parti, bukan juga digulingkan secara paksa. Ketakutan sebenar ialah ditinggalkan secara senyap. Ini akan berlaku apabila MP mula merujuk Hamzah sebelum Presiden, rakan gabungan berunding dengan Hamzah dahulu, media mengutip pandangan Hamzah sebagai suara utama, maka Presiden yang masih ada jawatan, tetapi tiada lagi kuasa sebenar. Dan itulah sebabnya tindakan terhadap Hamzah kelihatan tergesa-gesa, keras dan tidak seimbang. Muhyiddin tidak melindungi parti. Beliau sedang melindungi masa depan politiknya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Hamzah pula tidak perlu merancang rampasan kuasa. Beliau hanya menunggu dan menjadi kuat secara semula jadi. Dalam politik, itu sudah cukup untuk dianggap ancaman paling berbahaya. Cukup sampai di sini dulu. Kita bersambung lagi dalam episod kedua siri pendedahan ketakutan sebenar Muhyiddin terhadap Hamzah. Assalamualaikum.